Satu benda ni mungkin punca berat badan kita naik walaupun makan tak banyak mana pun. Ada satu hormon dalam badan lelaki ni, nama dia testosteron. Testosteron ni akan menurun setiap tahun. Dan bila testosteron ni menurun, apa yang berlaku? Pembakaran lemak, pembakaran kalori kita menjadi sangat menurun. Itu yang menyebabkan badan simpan banyak lemak. Makan sikit pun badan boleh naik. Nak naikkan testosteron ni ada dua cara. Yang pertama, tolong kurangkan makanan bergula. Gula ni sangat tak bagus untuk hormon testosteron. Jadi kalau yang suka makan benda manis, teh tarik, kopi tarik, apa saja yang ada gula, cut dan tukarlah dengan gula lain ataupun pemanis yang tak ada kalori. Dan cara kedua nak naikkan testosteron adalah dengan exercise. Bersenam. Tak perlu senam yang berat-berat. Cukup dengan jalan petang-petang ataupun jogging ringan pun dah boleh bantu naikkan testosteron. So kalau anda rasa berat badan anda dah mula meningkat, walaupun anda makan sikit, anda boleh mulakan dengan dua cara ni. Iaitu kurangkan ataupun buang terus gula dalam makanan dan minuman. Dan yang kedua adalah mula exercise walaupun dengan hanya berjalan setiap hari. Janji buat.